Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebab itu saya tidak terkejut apabila buku RCI report ini mengiktirafi pelan pemulihan, sebab apa yang ada lepas pada 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 adalah hasil daripada 2018 yang saya kena teruk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya difitnah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi itulah hasilnya 20, hari ini 2026. Lepas tu ada pula orang dia kata, kena buat pula RCI. Awak hampa ingat RCI ni macam cat ICI kah? Hampa ingat tak cat ICI? Tak ada lah ICI lah. Oh, senang lagu tu. Kena buat baru, RCI baru pula. Tengok, tahun 2020 berapa. Dia ikut suka dia lah. Yang dia cerita RCI ni, ya, lah ni lah. Zaman saya, dia tuntut, tuan-tuan. Dia tuntut. Dalam parlimen debat ada. Ya. Saya kata, RCI waktu saya, nak RCI apa? Saya dah ada maklumat dah semua. Maklumat saya ni membuatkan saya melakukan pemulihan. Kenapa saya nak buat RCI lah? Bagi saya pulih dulu. Tak mau. Wow. Lepas itu naik mereka. Lepas Sheraton. Itulah. Buat saya. Mereka buat RCI, pasal saya nak bukti Mujahid jual aset. Mereka jual, nak perkena Mujahid dengan Pakatan Harapan. Saya kata, tak apa, buatlah. Saya pun tak tahu. Mungkin RCI mendapati saya jual betul. Mungkin. Wallahualam. Tapi kita profesional. Karena kita bertindak atas profesional, karena tindakan kita itu secara profesional, buatlah. Lepas tu, dia siapkan RCI itu pada zaman Ismail Sabri. Kenapa hampa tak bentang? Ada 2 bulan lagi. Kan bahasa cukup bagus kan? Kalau bentang, tengok kita telah berjaya. Kan? Kita telah berjaya mendapat maklumat yang sebenarnya. Tapi bila mereka cek sebelum tu kan mak yang ni mereka sebut Mujahid bagus ni. Ya betul. Itu saya heran. Saya heran tau mereka ni. Wallahualam saya. Sekali-sekali saya pening kepala. Saya heran lah. RCI itu hampa yang buat. Betul tak? Zaman hampa siap RCI. Betul tak? Tak ada. PMA dia cuma terima. Dia menang 2022. Dia terima. Oleh kerana ini benda kerajaan. Macam saya kata kerajaan. Siapa jadi kerajaan, dia kena bagilah ni. Hari tu tak bentang lagi. Nah, hang punya pula. Hang punya giliran pula. Tiba-tiba bila kita bentang, dia marah pula. Awak bentang lambat. Pula dah. Siap 2021 hang patut bentang. Patutnya 2021 hang dah boleh bentang. Patutnya Menteri Agama waktu itu siapa dia? Sahabat saya. Datuk Idris Ahmad. Patut Datuk Idris Ahmad dengan segera, kerana ini isu umat Islam bang. Ya. Dia kata 5 hari boleh selesai masalah. Ini dah siap dah ni. Oleh kerana kita ini mempertahankan harta umat Islam yang dijual oleh Pakatan Harapan dulu, maka saya dengan ini minta supaya kerajaan bentang jadikan RCI sebagai laporan kepada semua orang untuk baca. Tiba-tiba bila dia baca, ataupun dia tak baca, orang baca. Kan? Ini dia puji pemulihan ni. Macam mana ni tu? Tak apa, kita tengok hal lain dulu, tak apa. Lepas tu bila main ke Anwar Ibrahim menang 2023 dan 2022. Tuan-tuan, baru naik. Tuan nak selesai banyak masalah, tuan-tuan. Yang lebih prioriti. Hanya pada 3 tahun lepas tu, setelah tabung haji betul-betul steady lah. Daripada pemulihan tadi, dah okey betul-betul. Ingat tak saya kata tadi? Kita nak elak bank run, betul? Kita nak elak, takut lagi jadi sekali lagi bank run. Nasib baik dulu tak jadi, tapi takut jadi sekali lagi. Sabar Ustaz. Stable dulu.
Barulah keluar 20-26. Bila keluar, hak yang duk bising siapa? Hak yang buat RCI tu, depa pula boikot. La ilaha illallah. Tuan-tuan tak boleh fikir. Tuan-tuan tak boleh fikir kan? Hang yang buat RCI, hang yang siap zaman hang, kami simpan. Pasal nak bagi stabil semua, lah bila ada bentang, patut hang lah terujar. Hang lah terujar sekali untuk nak tengok apakah laporan RCI itu. Ini yang kita kata mujahid jual aset. Inilah kita kata. Bila cakap dekat parlimen. Dia suruh buat RCI baru pula. Tak katun buat-buat ni tuan-tuan. Lepas itu hampa bagi lagi mereka jadi kerajaan. Hampa bagi lagi undi kat mereka. Untuk jadi ahli parlimen. Ahli parlimen yang sepatutnya berbahas tentang umat Islam. Ahli parlimen ni, RCI ni bukan wahyu. Buku je. Bukan wahyu. Apa wahyu? Apa buku tak boleh kritik kah? Kritik lah. Tapi fakta lah. Bagi fakta lah. Maka saya kata, mereka tak ada fakta. Sebab itu mereka tak berani duduk di dalam parlimen. Dan saya nak ingat, kepada mereka yang masih lagi, pertikai lagi RCI, bila orang tanya kat saya, macam mana Datuk Seri tengok, ada orang yang masih pertikai RCI ini. Contoh, buat RCI lain. Contoh, tak mau mengaku juga pelan pemulihan itu sambil mengatakan ini menyebabkan kerajaan rugi, tabung haji dibayar hanya 500 juta. Itu saya dah jawab dah tadi. Ya, lepas tu buat keluar separuh masak punya cerita. Dia kata abraj rugi, tabung haji bayar 100,000 saja. Dibeli dengan 100,000, sedangkan nilai dia 300 juta. Maknanya mana pergi lagi? Ini pembohongan yang berlaku zaman dulu, 2019 saya. Dia tak cerita 100,000 tu nilai saham, tapi 192 juta hutang tabung haji dipindahkan kepada syarikat yang membelinya. Makna kita dah tak ada hutang. Yang tu dia tak cerita. Banyak lagi yang dia cerita separuh masa. Jadi bagi saya, ini bukan wahyu. Maka saya kata, zaman Rasulullah, turun wahyu pun, ada mereka beriman. Beriman. Zaman Nabi Musa tunjuk mukjizat belah laut. Lepas tu mereka ingkar. Maka saya kata, takat kita ni tak mau percaya dekat RCI ni, biasalah Allah kata, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasulihi qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikata pada mereka, mailah ikut Allah dan Rasul, apa mereka jawab? Berpadalah kami dengan apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Lalu Allah kata, walaupun nenek moyang hang tu sesat, walaupun nenek moyang kau tu tidak mendapat petunjuk, kalau wahyu turun pun mereka boleh tolak. Takat RCI turun ni, apa masalah? Cuma kita kena teruskan. Kena teruskan. Dan saya, orang kata awak yang pulun sangat mujahid ni. Saya tak pulun. Kalau tanya saya, Datuk Meh, saya tak mau cakap lah. Saya dah tahu benda ni dah 8 tahun dah sudah masa. Kalau ikut saya boring lah. Saya dah cakap lah 8 tahun dulu. Debat dah. Tulis artikel ni, baca lah. Buku pun saya tulis. 22 bulan pentadbiran Islam di Putrajaya. Salah satu daripada babnya ialah tabung. Apa je? Debat, tulis. RCI dah bagi maklumat. Apa lagi yang saya, kalau ikut saya tak mau cakap lah tu Meh. Saman dah menang. Apa lagi? What you want to do? Saya nak move on lah. Itu pun yang mereka tak tahu cerita dunia yang berlaku, apa yang berlaku. Bila dia tengok dalam perbahasan 11 bulan mujahid tak ada. Dia tengok Facebook mujahid duduk luar negara. Oh, mana mujahid? Patut mujahid ada di parlimen. Dia pun lari macam Anwar Ibrahim. Aku bukan ahli parlimen. Ni la ilaha illallah. Sampai tak tahu perkembangan dunia ni. Tapi kamu ada rindu kat saya lah. Aku. Dan selalu dia tengok ada parlimen. Dia tak ada. Dia tak tahu saya bukan ahli parlimen lah. Yang fitnah, hampa fitnah tu lah yang aku kalah kat parlimen tak lu.
Yang apa fitnah aku jual aset, apa orang marah lah, apa Mujahid jual aset ni. Kalah lah, tak apa. Apa itu hari rindu pula aku suruh kena ada di parlimen. Jadi saya jugalah, iaitu emosi. Ya lah. Saya serah pada Allah. Apa last kali, berapa kali lah ada tu saya nak ingatkan pada diri saya, waktu semua ini berlaku tuan-tuan, saya satu aja ayat Al-Quran yang saya ingat. Dalam surah Yusuf. Apabila bapa Nabi Allah Yaqub, ketika dia ditipu oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, ikhwatu Yusuf dia panggil. Ya, saya bayangkan diri saya ni dikhianati oleh bangsa saya sendiri lah. Ya, orang Melayu sendiri ya, yang putar belit maklumat ya. Saya baca, saya kata apa yang boleh bagi aku senang hati. Saya teringat kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dikhianati oleh siapa? Ikhwatu Yusuf. Saudara dia, bukan orang lain. Ya. Balik dia pusing cerita dekat pak dia. Kami bawa Yusuf ni, lepas tu kami pergi dah duduk berlumba, tiba-tiba kena makan dengan kena ni dengan serigala. Jadi kami pun tak tahu nak buat apa ni. Ni dia punya bekas darah yang bidamin kadhibin. Ni kan. Apa kata Nabi Allah Yaqub? Dan saya ulang ayat tu untuk tenang hati saya. Dia kata, sawalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Apa makna ayat tu? Sawalat lakum anfusukum amra. Kamu telah ditipu dengan satu perkara. Apa perkara itu? Hasad. Dengkinya kamu kepada Nabi Allah Yusuf. Sawalat lakum anfusukum amra. Satu perkara. Perkara itu adalah hasad dan dengki. Fasabrun jamil. Aku memilih untuk bersifat sabar. Kerana sabar itu sangat indah. Kata Nabi Allah Yaqub. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Hanya Allah tempat aku memohon pertolongan atas apa yang kamu cerita ni semua. Maka itulah semangat yang saya pegang selama ini. Semoga ayat itu menjadi satu kekuatan. Kisah Allah turun bukan saja cerita. Fasabrun jamil. Indah dah kesabaran tu hari ini. Indah. Karena inilah yang telah membenarkan semua yang kamu tipu tu. Ia telah menceritakan. Bagi saya, cukup seronok dah. Tak ada lebih pada tu. Bukan saya seronok nak cerita kat orang apa yang berlaku. Tak ada. Tapi wallahul musta'an, saya insaf. Dan saya yakin dalam setiap keadaan dan ketiga, Allah lah tempat kita berlindung. Allah lah tempat kita meminta. Innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui.